Saya nak hidung mancung. Lepas tu, boleh ke saya pakai klip hidung yang dijual kat kedai untuk macungkan hidung saya? Apa hukum pakai klip hidung? Tu akhir zaman. Nak? Zaman dulu ada klip hidung? Tak ada. Maka dibenarkan mancungkan hidung yang asalnya mancung setelah kemalangan. Boleh. Hidung dia molek macam biasa. Nak? Putu bini dia tutup pitu. Kepik hidung. Nampak tak? Tergelang hidung-hidung lekat celah pitu. Dia pun buat pembedahan betul balik jadi macung semula. Tidak haram. Tu pembedahan kerana kemalangan. Hidung molek dah pindah jadi macung, maka jumhur ulama mengatakan haram. Masuk dalam hadis al-mughayyirati khalqallah. Dah kalau ubah yang tidak kekal, tidak haram. Contoh yang tidak kekal, mulut dia dak merah, dia beli lecu, lama jadi merah. Kayak gini tangga tak? Tangga mula dak haram. Pipi dia birak, dia beli blusher, lama color strawberry. Oh, comel, nampak merah pipi ni. Nak semangat lalu abang Haji tengok. Neh. Sekejap lagi kalau dia ambil wuduk gonyoh tangga tak? Tangga birak mula pipi. Maka itu berubah yang tidak mengekalkan, tidak haram. Dia ambil kontak lens, dia pun pakai depan suami dia. Warna biru katakan. Nak? Warna hijau ke? Macam orang Uzbek. Nak? Suami tengok, oh comel mata hijau terus. Nak? Kemudian kadang sudah tu nak tidur dia cabut balik. Berubah tak warna mata? Berubah. Kekal tak? Boleh cabut tu? Tak haram. Tak dibuat di Tokyo lah ni, pakai cocok masuk cecair di dalam mata. Warna tu kekal, haram. Hak kecil jadi besar. Tengok sebab apa? Kecil sangat sampai membahayakan kesihatan dia. Maka dia buat pembedahan, tak apa. Faham? Tak molek dah, nak molek lagi, haram. Neh. Dan ngepik tu jadi macam sungguh tak? Tak. Faham? Neh. Memang hidung kita bila kita tekan dia fleksibel. Dia naik tak atas gitu. Lama-lama kita lepas tak lagi. Lama-lama dia turun balik. Nak? Dah tu hidung orang Korea. Korea lain. Bukan Korea. Mu pok tuyu. Neh.